Bongok. Jom. Dengar tak suara? Dengar? Oh, Muat. Muat dia. ah. Plastik ni pun licin. Jaga-jaga mic tu So, dengar macam mana ni? Tak adalah, tak payah dengar apa-apa. Dia, apa yang you cakap tu dia rekod. Dia tangkap. Dia tangkap. Apa ni? Ni apa tu? Alhamdulillah. Itulah kena cari ni. Homestay ke hotel tu. Oh, okey. Nanti kita cari. Yang kamu tak kucing. Masya tu dah lama tak cucuk. Oh, tak cucuk Masya? Ha, Kena cucuk lah, nak hantar kena vaksin. 3 hari lah. Ni objektif dia, I nak rekod suara kita dengar dengan apa, dengan bunyi exhaust ni dengar lah. Tak ada bunyi angin. Ada depan hero kena. Ha? Hari tu masa Merdeka apa, tahun baru pakai benda ni shock lah. Orang pun tak pelik lah tengok. Jangan kita tengah rekod kan malam punya apa. Bunga api tu. Ha, ha. Oh, nak buka dah sekolah. Oh, sekolah cantik tu. Sekolah mana? Oh, sana tu. Sekolah kebangsaan Perisi 8 berapa tak? Ya, tak balik-balik lagi. Anak kat rumah tu tak tutup pintu pun belum. Kalau Zara kadang-kadang dia ingat dia tutup. Dia tahu kan. Ya, telefon Zara dah. Tuan, Hello Zara. tak cantik dia
Bidongan. Alah, daging masakin sedap dia pun. Ada style dia, masak dia. Oh, burger tu lah. Apa tengah-tengah pekan tu? Oh. Tak payah pergi kampung. Oh, Burger. Glamour lagi kedai dia. jadi kalau malam-malam dia buat tempat makan, syok ke? Kan buka je tengah-tengah ni kan. Tu saya merimat. Besar pun merimat. Kalau dah berlapan dah. Macam tujuh Dah tak lampu. Sekarang 7.40. Dia 41. Meriah Putrajaya. Tengok belah kanan. Meriah dah. Gila-gila. Kau main bola tu. Gloria tu dia kena buat event selalu. Kalau tak mati. Apa sewa macam tu Kalau you main bola tapak tu you main kat Barcelona apa? Bola tampar Yalah kat Barcelona tu Barcelona. sewa berapa tu? Sejam RM5. Seorang? Satu kot lah. Satu kot RM5? Murahnya harga perbadanan. Untuk government? Tak ada lah, tak kisah. RM5 murahnya. Ya Allah. Alam, kuning. Liza office dia mana? Liza ni. Mana putih ni? KK. Kementerian Komunikasi. Kementerian Komunikasi. Saya selalu ambil dia kadang-kadang dekat tu. Tu tempat VIP. Kalau tak ambil yang bus stop depan tu kan. Sebab kadang-kadang bus stop Gemilang tu banyak sangat kereta. Ambil sini. Ini? Ketik-ketik. Ketik-ketik. Kerajaan tempatan. Gym atas tu. Ketik-ketik banyak duit. Nak bayar tender. Kau mau kena wanita kanan dia rasanya.
cakap tak kuat sangat, kita kuatkan lagi plus 6 dB tambah 12 dB. Tapi itu untuk masa dah post production lah. Masa proses Masa editing lah. Masa proses nanti apa nama, kalau terlalu kuat sangat nanti dia clipping kan. I nak test mic ni macam mana dia tahan dengan bunyi exhaust. Letakkan leher, kalau I letak mic tu dekat exhaust tak tahu apa bunyi. Lagi kuat lah. Tapi mungkin seronok lah sebab dua-dua suara boleh dengar kan. Kita bercakap, Dia enhance bunyi lah. dengar suara kita dua-dua. Tak apa kita borak lah. Dia record sekali macam dengan bunyi sekeliling lagi. Tapi kita sesama kita tak boleh dengar. Dia dengar? Kalau laju tak dengar. Lagi tak dengar. Cuma untuk post production.